Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorok Media bersama aku kan. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Aku yakin ramai yang teruja nak tunggu first call up untuk skuad Revolusi Harimau Malaya. Yelah, awal-awal dah sembang katanya ada 7 ke 8 player warisan dalam skuad Revolusi kali ni. Tapi end up bila keluar list call up, tak seperti yang dijangka. Potong steam sikit. Daripada 27 nama, tak ada seorang pun player warisan baru dalam tim. Player yang lebih kurang sama je dalam list. Senang cakap, tak ada apa yang baru lah. Tapi macam biasa, yang pelik ada. Sebelum aku cerita benda yang pelik tu, korang dapatkan dulu buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Sorok Media. Dalam ni kita cerita semua perjalanan tim-tim yang bermain dalam Liga Super pada musim 2023. Musim 2024-2025, kita orang on the way. Tunggu season habis, kita akan terbitkan buku musim 2024-2025. Korang dapatkan dulu buku musim 2023 ni di TikTok Shop Sorok Media. Untuk list call up kali ni, ramai yang mempersoalkan kenapa Sumareh masih lagi dapat call up. Last kali Sumareh main dengan Harimau Malaya, time dia dimasukkan untuk menggantikan Faisal Halim pada minit ke-84. Time tu Malaysia lawan Bahrain di Piala Asia 2023. Kalau based on statistik pada musim ni, Sumareh diturunkan sebanyak 10 kali dalam match Liga Malaysia. Skor 1 gol, Time JDT menang besar tewaskan KL Rovers 6-0 dalam round of 16 Piala Malaysia pada 30 November 2024. Dan juga 1 assist, Time JDT tewaskan Kelantan Darul Naim 6-1. Yelah, mungkin training dekat JDT high intensity, walaupun kurang minit permainan, player masih dalam prestasi terbaik. Cuma harapnya kalau Sumareh diturunkan dalam skuad Harimau Malaya nanti, dia tak adalah menunjukkan gameplay yang mengilurukan kawan sendiri dan mengilurukan pihak lawan juga. Satu lagi nama yang mendapat perhatian fans adalah Faisal Halim. Kuat betul lah semangat Faisal Halim. Pada 5 Mei 2024, diserang dengan simbahan asid. 5 bulan lepas tu, pada 1 Oktober 2024, kembali bermain bola sepak bersama Selangor ketika menang ke atas Kelantan Darul Naim. 8 Mac 2025, kembali menjaringkan gol di atas padang dan bukan tu je, berjaya menjaringkan hat-trick buat Selangor. Tak sampai setahun kes simbah asid tu, pada 13 Mac 2025, Faisal Halim di call up untuk bermain dengan skuad Harimau Malaya. Kes simbah asid pun polis tak settle-settlekan lagi. Seorang lagi player yang mendapat perhatian, Natso Insa, di usia 38 tahun masih lagi kekal menjadi player utama untuk carry midfield JDT. Tapi Natso Insa ni jarang sekali ada rezeki untuk bermain dengan Harimau Malaya. Bila dapat call up je, mesti akan announce injured lepas tu. Kali ni mungkin tak lama lagi lah juga dia akan di-announce injured. So total 27 player yang dapat call up setakat ni. Katanya ada lagi 3 player berdarah warisan yang dalam final stage untuk menyelesaikan dokumentasi untuk didapat call up Harimau Malaya. 1 player di midfield, 2 player di defense. So total akan jadi 30 player lah dapat call up. Katanya akan lapor diri bila tim dah start training. Ada dah keluar nama-nama player ni, tapi tak official lagi. Kita tunggu official dulu baru kita sembang lah pasal player ni. Cuma bila dah jadi macam ni, ramailah yang kecewa. Janjinya 8 orang, datangnya 3 orang je. Katanya player grade A yang bermain di Liga Terbaik Eropah. Tapi setakat 3 orang ni tak nampak lagi level-level Liga Terbaik Eropah. Ramai yang letak high expectation, sekali yang jadi tak seperti yang dijangka. Tapi bak kata Rob Friend, kita kena realistik. Kota Rom tak dibina dalam masa sehari. Janganlah compare Malaysia dengan Indonesia. Kalau based on population manusia pun, Indonesia lagi banyak manusia daripada Malaysia. Diorang dengan 277 juta manusia, Malaysia 34 juta je. Orang Indonesia ni ada dekat serata dunia. Bagi aku okey je kerja tim skuad Revolusi Harimau Malaya ni. Baru start announce form tim ni, dalam tempoh 3 bulan dah berjaya membawa masuk 3 player warisan. Lagi 5 orang on the way dijanjikan bermain di Liga Terbaik Eropah. Fans pun relax-relax. Kenapa beria sangat nak player warisan pula ni? Dulu bukan main support lokal, sekarang dah tak support lokal. Cuma aku agak kecewa sikit sebab tak ada match friendly sebelum lawan Nepal 25 Mac nanti. Mungkin diorang akan set up match friendly santai-santai lawan tim Liga Super lah kot. So seminggu training terus lawan Nepal. Nasib baik match ni berlangsung di home di Stadium Sultan Ibrahim. Mungkin ada advantage sikit. Itu je untuk review kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.